rasa nak menabung tapi duit asyik bocor je. Gaji baru masuk, hujung bulan habis. Safe tengok sampai habis. Ramai orang fikir kena ada ribu-ribu baru boleh mula simpan emas. Sebenarnya dengan RM100 pun kita dah boleh mula di Public Gold. Paling cantik kalau kita target 1 gram 1 bulan. Caranya mudah saja. Buka akaun Gap Public Gold macam ni, masukkan duit ikut harga semasa 1 gram. Automatik terus jadi grade emas dalam akaun kita. Kalau konsisten setahun, dah ada lebih kurang 12 gram, betul tak? Emas ni tak bocor macam duit dalam akaun bank. 300 dalam akaun bank biasa boleh hilang sekejap je, betul tak? Tapi bila kita tukarkan kepada emas, nilainya kekal dan makin bernilai bila harga naik. Kalau disiplin simpan 1 gram sebulan, 5 tahun dah ada 60 gram, betul tak? Jadi nilainya boleh guna untuk kecemasan, untuk kahwin, umrah ataupun kita jadikan deposit rumah. Sekarang saya nak tanya, anda dah mula ke simpanan 1 gram sebulan tu? Untuk bermula, senang saja rujuk pin video saya tentang 4 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bimbing cara simpan emas yang terbaik untuk anda. Jom kumpul 1 kg emas.